Akak abang semua, hari ni saya nak tunjukkan kolokasia di Fika Flower Kak Abang. Pokok dah besar-besar Kak Abang, gebu-gebas Kak Abang. Ini nama diberi Kak Abang Ghostmaster. Kalau macam ni pula Kak Abang, Light Pillar. Kak Abang kena dapatkan tau. Kumpul jenis kolokasia sebab apa? Kolokasia ni jenis mudah jaga, mudah rimbun. Macam ni Kak Abang nak tak? Laman Kak Abang penuh macam ni. Kolokasia Kak Abang cantik. Kolokasia ni ada banyak color juga Kak Abang. Okay, kalau macam ni pun jenis-jenis lava dia lebar. Okay, tengok ni, tulang dia lebar. Ini hot lava cantik Kak Abang. Macam ni nampak. Kena dapatkan. Okay, saya tunjukkan lagi Kak Abang 3 lagi kolokasia. Jom ikut saya Kak Abang. Kak Abang, ini dia saya perkenalkan Kak Abang. Ini dia kolokasia Starlight. Cantik warna hijau hitam. Dia punya tulang warna merah kuning Kak Abang. Dapatkan kolokasia Starlight di Fika Flower. Lagi, jom kita tunjukkan lagi. Kak Abang, kolokasia ni boleh besar. Terus saya cakap, ini pun besar Kak Abang. Hampir sama tinggi dah. Ini kolokasia di Chrome Kak Abang. Siapa nak dapatkan? Dapatkan di Fika Flower Kak Abang. Lepas tu dekat belakang ni pula Kak Abang, memang meriah sangat. Ini antara yang terbaru di Fika Flower, iaitu ID Fortune Star. Cantik. Lawak tak kolokasia ni Kak Abang? Lagi, jom kita tunjukkan. Ini pula Kak Abang, kolokasia Sea Butterfly. Lawak Kak Abang. Dia baldu-baldu Kak Abang. Tengah dia pula warna kuning Kak Abang. Cantik Okay, dekat sini kita ada macam-macam ID juga Kak Abang. Tengok hampir sama tapi lain-lain. Orang kata lain-lain jenis Kak Abang. Ini Sea Butterfly. Kalau yang di depan ni kita ada ini kita baru tanam hari ni, kolokasia Glowing Bone. Memang lawa. Dan yang ini pula Kak Abang, Sea Butterfly. Tengok, kalau sebelah-sebelah tengok macam ni, baru nampak beza dia Kak Abang. Cantik tau. Kena kumpulkan Kak Abang kolokasia. Mudah jaga, cepat rimbun, tahan panas juga Kak Abang. Janji dia nak air je Kak Abang. Jom dapatkan kolokasia di Fika Flower. Bye.